Minyak tak turun. Dia tak ya? Sengguk-sengguk. Sungguh-sungguh. Nanti Adik. buka tangki minyak. Nak dengar minyak. Minyak. Ini ya. Ini kena pakai ni kan. Nak dengar pam. Kau buka Swiss. Power je. 1, 2. Buka. Kaya. Lagi? Buka habis. Tutup. Buka lagi. Jangan start. Fuel pump. Ya. Tak dengar bunyi tu? Ya. Dia ada bunyi set tau. Saya tolak ni. Kau tarik dulu ya. Tarik ni ya? Belum lagi. Belum tu. Tarik. Jangan. Jatuh. Tarik. Goyang. Okey dah. Okey, nak cek current masuk. Kalau current masuk, fuel pump ni. Ini fuel pump. Ni fuel pump. Dia besar. Dia yang berbunyi ni. Cek kan. Ini untuk apa ni? Itu untuk current masuk bila aku buka kunci. Saya cek current ni. Test pen. Buka kunci. Buka tutup ya. Tutup. Api ada ya? Api masuk, mana fuel pump yang rosak. Fuel pump masalah Okey, kita buka ni. Nombor 7 mm. Okey dah, kita buka dah. Ini kita dah buka ni, tekan tarik ni. Ini ke tepi kan. Ke tepi kalau kita ya. Tekan bawah dia. Dah. Alamak. Dia turun. Tarik pelan-pelan. Jangan paksa, dia ada cangkuk. Ke minyak tu kan. Minyak. Ya? Tarik. Dia nak buat minyak tu. Wire semua ada. Ni dia fuel pump dia. Tuang minyak tu. Minyak tersenyum. Okey, apa kita keluarkan. Dia motor tak ada jual? Tak ada. Sekali je. Okey, boleh. Nanti saya punya kawan. Itu 60. Boleh ya. Nah. Okey. Kita dah beli fuel pump baru, kita pasang balik. Okey, ni dah pasang. Masuk. Minyak. Tisu tak ada je? Ha? Tisu tak ada? Tisu habis kan. Ya.
Dia, kau tak ada dalam kau. Ini tak boleh, Wan. Ha, Mbak. Kain ni boleh? Ha, Mbak, Pak. Aku tak ada habis ni. Kain ini mana menyerap? Okey, boleh start. Kena ganti. Ha, cuba je. Ya, tak ini. Ha. Okay, kau jaga ya. Ha. Okay. Memang minyak ya? Ha. Ha, okey, dah. Okey, selesai ya. Gak, Wan. Terima kasih. Baik. Gak katanya.